tunjuk kabinet. Okey, terima kasih kepada sahabat kita yang tepuk kabinet ni Khairuddin. Okey, di Kasahat Alu Gajah di Melaka Stadium ini. Tepuk dengan kita pagi di Melaka. Tapi puas hati. Tapi tak sikit je mana ada. Ini okey. So tempat ni semua kita menggunakan soft close Okey, korang tengok gap dekat sini 50mm saja. Jarang orang buat 50mm. Korang tengok dekat sini, okey, cun-cun tau. Mana ada orang buat macam ni. Kebiasaan pocket door selalunya ruang ni tak center macam ni. Okey, tak center, okey. Tapi kita buat center, okey. Drawer 3 layer di bahagian bawah. Okey. So, di bahagian sini ada untuk sampah. So, ni lowers dia ada dekat sini untuk drawer. So, sinki ni cantik kan, pakai sinki macam ni. So, ada compartment bahagian sini menggunakan body floorboard. Okey. So, dekat sini dia strap. Cantik kan? Cantik ke tak cantik? Okey. So, dekat sini soft close. So, ada compartment lah bahagian atas ni. Okey, compartment. So bahagian sini ada kompartmen, bawah kompartmen, di sini, hui, cun-cun, sikit lagi, cun-cun, okey. Dah, so sini pun sama, memang cantik, memang lawa, okey. Slide gas, ada area sini, okey. Slide gas. So yang ni pintu 45, okay, 45. So boleh masuk bahagian sini. Ini photo rack. So drawer 2 layer untuk sumber ada soft close semua soft close, menggunakan soft close. Okay, photo rack, compartment di atas compartment dan juga kompartmen. Okey. Di sini kompartmen juga. Boleh letak rak-rak lah dekat sini. Okey bang. So terima kasih dekat abang ni kerana berurusan dengan Arcade Cabinet Design Ideas. Okey, dia percaya dengan servis kita. Dia sanggup datang ke Selangor. Tapi memang kita cover seluruh Semenanjung lah. So untuk yang ni, kalau cantik korang komen cantik lah dekat bawah. Kalau kurang cantik, korang komen kurang cantik. Okey. Kita dekat sini hampir 4 hari lah untuk finishing, untuk settlekan material itu solid aluminium dan juga kombinasi dengan block board spray paint. Okey. So yang ni lampu free yang kita bagi. Okey. So lighting dia, so bila pasang lampu macam tu lah. Terlalu cantik, terlalu wow. Color dia putih lah. Okey. So apa pun geng, janji jual, like, comment, follow, share. Apa pun lucu.